Selamat datang ke presentasi tentang radians and degrees. Anda semua sudah pasti tahu dengan konsep degree. Saya rasa model sudut kita telah buat banyak soalan dengan anda. Anda sudah tahu yang sudut menegak ialah 90 darjah. Okey, sudut menegak adalah 90 darjah. Atau separuh sudut menegak 45 darjah. Anda juga telah tahu bahawa dalam bulatan ada 360 darjah. Hari ini saya nak perkenalkan kepada anda satu lagi unit untuk sudut dan ia dipanggil, drum roll please, radians. Jadi, apakah radian? Saya akan mula dengan definisinya dan saya rasa anda dapat tahu mengapa ia dipanggil radian. Okey, biar saya lukis bulatan. Ini adalah radius yang mempunyai panjang R. Radian adalah sudut yang mencangkum sebuah lengkungan. Ia bermaksud jika sudut ini dan sudut ini adalah lengkungan, sudut ini mencangkum lengkungan ini dan lengkungan ini mencangkum sudut ini. Satu radian adalah sudut yang mencangkum lengkungan ini. Itulah panjang radius. Jadi panjang ini juga dikenali sebagai R. Sudut ini adalah 1 radian. Katakan radius ini adalah panjang R dan lengkungan di sini juga panjang R dan sudut ini dipanggil theta sama dengan 1 radian. Dan sekarang ia masuk akal yang mereka panggil ia radian. Ia seakan-akan radius. Biar saya tanya satu soalan. Berapa radians yang ada dalam sebuah bulatan? Jika ini R, keseluruhan lilitan, apakah keseluruhan lilitan bulatan ini? Anda tahu itu dari modul asas geometri. Jika radian ialah sudut yang mencangkum lengkungan R, maka sudut yang mencangkum lengkungan 2 pi R ialah 2 pi radian.
Jadi sudut ini adalah 2 pi radian. 2 pi radian. Jika anda masih keliru, fikirkan ia macam ni. Sebuah sudut 2 pi radian mencangkum sebuah bulatan dengan radius 2 pi radius atau radi. Saya nak bagi anda gambaran tentang mengapa ia dipanggil radian dan apa kaitannya dengan sebuah bulatan. Dan kemudian ada 2 pi radian dalam bulatan. Kita sekarang boleh cari hubungan antara radian dan degree. Kita kata dalam bulatan ada 2 pi radian. 2 pi radian. Dan ada berapa degrees dalam bulatan? Ia bersamaan dengan 360 darjah. Kita ada persamaan yang menunjukkan pertukaran antara radian dan degrees. Jadi 1 radian sama dengan 360 per 2 pi degree. Saya bahagikan kedua-dua belah dengan 2 pi sama dengan 180 per pi degrees. Kita boleh gunakan cara lain. Kita boleh bahagikan kedua-dua belah dengan 360 dan kita boleh kata 1 degree sama dengan 2 pi per 360 radian. Sama dengan pi per 180 radian. Kita ada penukaran. 1 radian sama dengan 180 per pi. Dan 1 degree sama dengan pi per 180 radian. Tak salah jika anda menghafalnya. Jika anda lupa, ingat 2 pi radian sama dengan 360 darjah. Satu cara untuk menyenangkan ia adalah dengan memikirkan separuh bulatan. Separuh bulatan mempunyai 180 darjah kan? 180 darjah. Yang sama dengan pi radian. Pi radian. Jadi pi radian sama dengan 180 darjah dan kita dapat lihat 1 radian sama dengan 180 per pi degree atau 1 degree sama dengan pi per 180 radian. Mari kita buat beberapa soalan supaya anda biasa dengan topik ini.
Jika saya tanya anda 45 darjah, tukarkannya kepada radian. Tukarkan kepada radian. Kita tahu yang 1 degree sama dengan pi per 180 radian. Jadi 45 darjah sama dengan 45 darab pi per 180 radian. 45 dibahagi 180. 45 masuk ke dalam 180 sebanyak 4 kali. Jadi sama dengan pi per 4 radian. 45 darjah sama dengan pi per 4 radian. Ingat, ini adalah dua unit yang lain atau dua cara berbeza mengukur sudut. Sebab saya buat ini adalah kerana ia standard matematik untuk mengukur sudut. Walaupun kebanyakan kita biasa dengan degrees, mari kita buat beberapa lagi contoh. Ingat, 1 radian sama dengan 180 per pi degrees. 1 degree sama dengan pi per 180 radian. Jika anda keliru, tuliskan ia. Ini yang saya buat bila saya terlupa. Saya hanya ingat pi radian sama dengan 180 degree. Mari kita buat satu lagi. Jika saya kata pi per 2 radian sama dengan berapa darjah? Saya sudah lupa apa yang saya tulis tadi. Jadi, saya akan ingatkan diri saya yang pi radian sama dengan 180 darjah kita tahu yang pi radian sama dengan 180 darjah. Jadi 1 radian sama dengan 180 per pi degrees. 1 radian sama dengan 180 per pi degree. Jadi, pi per 2 radian sama dengan pi per 2 darab 180 per pi degrees. Dan ia sama dengan 90 darjah. Okey, katakanlah 30 darjah. 30 darjah. Sekali lagi saya terlupa formula. Jadi saya hanya ingat pi radian
sama dengan 180 darjah. Jadi 1 darjah sama dengan pi per 180 radian. Jadi 30 darjah sama dengan 30 darab pi per 180 radian, yang sama dengan 30 masuk ke 180 sebanyak 6 kali. Ia bersamaan dengan pi per 6 radian. Harap-harap anda semua faham. Dan kita akan jumpa di video-video yang akan datang. Jadi sekian, terima kasih.